Jom kita sambung yang ni versi perempuan pula. Kalau terasa, minum air dulu. Kalau tergelak, jangan salahkan aku. Ini Rina. Orang lain struggle buat transition power. Letak caption deep, struggle nak masuk FYP. Rina, tak payah. Dia tak cari TikTok, TikTok yang cari dia. Upload video nyanyi sekop-sekop pun terus trending macam lagu Ed Sheeran. Kalau satu hari dia batuk, jangan terkejut tiba-tiba trending #Hazarina Batuk 2025. Ini Aisyah. Bertahun-tahun lalu, makeup dia level tak tahu beza concealer dengan foundation. Sekarang jangan main-main. Kalau dia sapu highlighter, orang yang 5km jauhnya pun boleh nampak muka dia bersinar. Dan setiap kali muncul, mesti ada orang tersasul komen, ni bukan ex Luqman ke? Sorry Aisyah, internet tak pernah lupa. Ini Mira, standard heroine dalam drama Melayu. Cantik, pandai, baik, package sempurna lah orang kata. Tapi yang paling legend, dia boleh belajar sampai master. Tapi tetap humble. Kawan-kawan yang baru buat presentation pun dah rasa nak berhenti belajar. Dia steady je. Tapi bila dia gelap, gegaran tahap gempa bumi skala 7. Ini Aslah. Confidence dia lagi tinggi dari KL Tower. Tak ada lift turun. Kalau ada bengkel, bagaimana menjadi manusia paling yakin? Dialah yang patut jadi speaker. Dulu mungkin orang rasa menyampah. Tapi sekarang, kalau dia tak ada, rasa sunyi pula. Aura dia macam bintang tengah bersinar. Makin lama, makin ramai suka dia. Ini Fail. Kecil molek je. Tapi riuh satu kampung. Kalau suasana itu sunyi, bagi je dia mic. Terus jadi konsert mini. Dia ni kalau jatuh pun tetap buat orang gelak. Macam badut sarkas yang tak sengaja. Kalau dia tak datang kerja, suasana jadi hamba. Macam roti yang tak sapu pelantar. Ini Cher. Paling pemalu, paling diam. Sampai orang tertanya-tanya, dia ni simpan hidden talent ke? Tapi sekali dia bersuara, semua orang tunduk. Macam YB tengah bagi pengumuman. Tak banyak cakap, tapi sekali buka mulut, semua orang automatic insaf. Lagi satu, family dia semua rupa level artis Korea. Genetic power. Siapa yang nak lawan? Ini Sophie. Cantik yang tak boleh bawa bincang. Mua lain struggle bertahun buat latihan makeup. Sophie buat macam main-main, tapi hasil dia macam profesional. Makeup dia bukan biasa-biasa. Hari ni nampak macam Lisa Blackpink. Esok tiba-tiba boleh jadi Ariana Grande. Mulut dia memang tak ada filter. Macam live stream tanpa moderator. Tapi hati tetap baik macam level Princess Disney. Gelak sekali. Sama macam Mira. Gegaran magnitude 7.0 weh. Korang nak aku sambung lagi ke?